Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel aku, Real. Alright, jadi malam ni kita sambung lagi game tu, Crime Scene Cleaner Biohazard Part 2. Okay, ada benarnya banyak malam dah pernah Ray buat. Ada satu malam tu Ray buat dah, remind ni sini ni. Cuma sini ni macam spoiler lah sikit tapi mungkin Ray tahu dah lah sini ni. So sini Ray check dah. Masa tu remind dah game ni. Main tengok main. Oh, blackout. Habis tu satu kampung gelap. Tepung tengok jam. Lepas tu dah 30 minit agak lah. Tengok dah dia pukul 12.30, dah 12.30 macam tu. Dia apa ni, timbul balik lah. Kalau Kelantan panggil kat ada api lah. Lepas tu tengok 12.30 dari pun tengok lewat dah ni. Tutup PC, tidur. Kalau pukul 1 hampir pukul 1 banyak carry, jarilah nak terus carry lagi tak. Banyak kita tak buat dah. Sama ada kalau rajin mungkin terus carry, tapi lah ni kita ni tak rajin mana dah. Okay, so mana ni kita cuba je lah. Tengok lah sini. Kita kena pergi cuci. Malam tu kat mana tadi pun tak ingat. Ataupun kita cuci golek, kita nak cuci golek. He's too dumb to suspect a thing. Blackout. Habis. Loving familiar. Just don't chicken out at the last Sekejap moment, kita dengar gentlemen. sekejap. I mean, yeah, just shove it down his throat. Got it in the bag, guys. Big Jim? More like a big pussy. Banyak sirat ni. Banyak sirat ni. Okay, ni spawn kita. Kami tengok tak? Okay, so malam tu kalau tak silap betul ni semua Kodak skill tree Chris ya mob yang ni kita kena beli ke? Bogato leather mob. Ni dah macam gua tu saya mau apa? Alah, apa dah cerita tu? Dia main buah laut tu. Tak ingat saya mau. Astagfirullahaladzim. Ni Bogato, Smash. Nak beli semua ni saya mau, tapi tak tahu macam mana. Money. So ni kita kena beli buy tu 5. Untuk ya dulu siapa? Jom. Telefon bunyi. My name is Jim. Big Jim. The dead guy in your trunk, Rob, used to push the product for me. Ni anjing kita siapa? Freaky hobby, and I was looking to cut ties anyway, so no Submission from your computer. But I have Malah to tu tak saya mau dia, kalau saya mau nak tahu. she did in his apartment. Dia ni. Shit will never look Mau dia ke jenis gini, okay. So, here's the Satu. deal. You ain't Aku pun carilah. Mana komputer dia? Aku pergi sini. Macam-macam tempat aku pergi. Keliling-keliling rumah dah kali. Aku pun tengok. Ni pintu mana? Aku pun tak nak masuk. Aku tak suka lah komputer dia ada bawah ni. Sebab bawah ni macam apa, macam lagging malam ni tak? Aku ingat kau ada barang-barang benda lain. Macam store kita apa sekaligus tengok. Baik. Aku tak masuk pula sini. Okay, ni Big Jim Wellness Problem. So kita kena tengok mission dia. Kita kena pergi kat mission dia apa ni. Okay, arcade. Kita ada basement, go to the car, right?
Macam lagging set mu Sekejap Ray tengok sekejap. Dia tinggi sangat dia punya grafik Kecil resolution. Brightness 08. Brightness kita turun sikit. 07 kot. Quality setting high. Medium lah kita letak dah. Boleh lah. Okay, apply. Dia lagging gitu. Lagi tengok. Nampak lagi sikit-sikit ni. Tak apalah. Okay tengok Cleaning kot. Saya tak ada ubah gapo-gapo malah tu. Backcall trial block. So kita ke sini dulu. Ni backcall 5,000. Pergi trial block dulu lah. Okay tengok macam lagging je tak mula. Okay. It'll be a long night. Big Jim, the man you never want to mess up with. Risau apa ni sebab malam tu dia black kau. So PC ni aku dia mati dengan gitu je. So aku takutnya mungkin dia effect bagai dalil. Bagai black dia tu. Nampak lagging sikit game aku. Oh, sini okey ya. Mr. Clean, are you there? Okey ni. Tak boleh tekan. Dispose of the body. Ya lah. Pick up the damn radio, Kowalski. Oh ni. Oh sorry ya. Hello? Hello, Mr. Kowalski. Pick up the damn lady. Radio. Charge of this place as a inheritance. So sini mula-mula ni kita kena buat job dah. Okay, ni tempat air ni. Ambil air dengan berdi. Thanks. I'm getting down to work. That's what I like to hear. Okay. Beres semua. Macam biasa kita kena lakukan tugas kita dengan sebaik yang mungkin. Kita ni kalau bukan kita nak buat benda ni tak apa lagi semua tak. Hanya kita je yang boleh buat. Benar bukan cuci dengan gua ni benar kena cuci dengan mop. Aku warna-warni pergi cuci dengan gua tu. Dengan sponge. Okey ni tak tak. Lepas tu kau balik cuci. Dia bersih dulu. Satu kita kena angkat benda ni. Kat sini. Balik. Tak ada apa. So game ni kita kena tengok juga pada gua tu tak emang. Macam apa ni? Okay benar. Dia buka dah. I need to open it from the other side. Kita kena tengok apa ni? Macam dia punya evidence. Contoh macam benda kalau kena bunuh ke apa kita kena ambil temu. Jadi tidak kira markah. Sebab benda ni Allah tupuh hari kita. Tak apa. Kita ambil baru. Sorry. Atas pula dah benda tu nya. Oh. Ni kita ada vacuum tu. Dia punya water jet. Kena cuci ni. Kotoran kena apa ni simbah siap. Dia masih buat awak tu. Ni kena tak mana? Dah tepat tak? Nampak macam ni sikit nak boleh tak. Sini kau ha. Sorry lah. Tak berniat apa benar setmu. Aduh. Sudah ada isu tu. Welcome to Miko Spa and
Tak boleh apa kita dah. Mari nak cici orang cakap benda pun tak ingat dah. Terus sini kita guna sponge. Sponge dia cepat sikit saya kalau macam benda-benda habuk gini. Macam ni lah, sofa-sofa apa ni semua ni. Dia cepat sikit saya pun. Berbandingan kita mau, mungkin dia tepat dia guna ya macam mana. Sponge. Kita bawa pergi sini pula. Letak sini lah sikit. Boleh Dia tak mas? Sekejap. Benda ni tak tahu lagi nak buat kan benar ni. Bukan. Aku nak tu tapuh lah ni. I'm not a garbage man. I'm a trash collector. I'm not a garbage man, but I'm a trash collector. Yes. You're right. Keeping up with those pasta eating Mama Mia's make me sick. But as I've been shopping, taking out Big Jim. I got connections with his cousin Mike from the old school days. I'm gonna sweet talk him into slipping some poison into Jim's family dinner. Your job? Make sure no funny business happens during Lalu saya mula. They Yeah, had a poker well game thought benar. out plan. Mike and Rick could Fokus execute aku ni well, benar. but got executed instead. Jangan saya main. Dia ni so nak benar tapi kalau macam kita main story tu lagilah best kamu. Okey. Buka dulu pintu dulu. Bakteria. Tak ada. Tu benda tu tadi mana tadi? Lepas tu kena tak buat kan ni? Use. Sembul gini ke? Tank nozzle. Begitu. Nampak tengok tak? Banyak gua ni lah kosong. Ni sipir tu. Allah, buke. Aduh Tergolek tahu tak gua tu kita tu. Kita punya water jet tu. Tu dia. Ini ni. Okay dah, saya dah boleh ni. Okay. I'll have to search the evident. lockers for evidence as well. Cuci mesti bunyi nyanyi. Tapi pelaku bersih jangan main. Berajing ni mana ni? Oh, cuma cuci dah ada ni. Oh, pak mau kotor. Oh, ni kuat bakteria. Ala-ala saya mau tengok video aku ni kan. Saya mau mesti kena ada game RE Biohazard juga situ. Okay, belum ni lah aku main tu RE tu. Okay, so aku sebut gitu lah. Mungkin aku takutnya YouTube detect ke macam mana. Sebab aku main je lain, aku sebut dengan lain. So aku tak berani. Game tu kenapa kan aku sama. Aku cuba main, bukan tak cuba benarnya.
Macam saya mau tanya-tanya, oh Ray apa tak main Ray game, patutnya game tu lah sedap. Betul saya mau, tapi aku main sedangkan saya mau diri tengok aku pilih yang normal punya ya. Biasa je lah basic, ramai-ramai orang duk main, tapi aku macam cepat mati. Itu dah menyebabkan payah sikitnya untuk kita nak arungi lah dia punya tas dia apa semua. Aku fikir-fikir balik, aku malas tu aku buat lah, cuba buat video, nanti aku upload lah aku set mu. Dah rasanya aku main tapi always die. Aku tak tahulah berapa kali dah aku nak buat. Nanti sama set mu. Aduh, ke apa ni? Aku ingat kau yang ribu-ribu. Actual fuck. I've seen people slice Alah. pizza with this. Ni kita ambil. Dia dalam game ni, saya nak tahu, banyak tak penting. Kita jumpa banyak tau. Kita tengok banyak gitu gini tak penting. Penting lah ni kita kena cuci dulu rumah ni. Itu je penting. Ni macam gini. Ya game ni dia penting pada kerja dia. Dia tak penting pun benda orang mati kau. Dia kira banyak daripada tu ada tu. Dia tak cara macam dia tak dah ikut mu lah, aku nak bersihkan kerja aku dulu. Jenis kita. Tu game ni. One slice to Ini the dia pelik throat sikit. did the trick. Pretty quick death, given the circumstances. Tu kita kena top kat sini banyak ni. Oh. Kau dah tu rupanya. Nampak tak saya mau? Jadi siapa-siapa nak try main game ni, boleh lah. Game ni aku beli hari tu minggu lepas. Ada promosi apa ya? 20 lebih lah ni, 20 lebih lah. Boleh lah kalau saya mau nak elak ke puas. Sebab muka bela ni aku duk main GTA. Okay, aku duk main GTA tu, lepas tu aku macam nak training lah. Aku punya tanya, saya pun tahu macam aku ni start daripada zero. Aku betul-betul nak belajar main je. Sebab aku sebenarnya aku pandai dengan joystick. Tapi bila masuk game PC, dia tak boleh main dengan joystick. So dia kena main dengan monitor dia ni. Monitor dia punya ni lah. Controller dia sedap juga dengan dia punya keyboard. So situlah menyebabkan aku ni Why did they even bother terpaksa locking juga them? kena belajar keyboard ni. Sebab aku cuba main game RE tu. RE tu guna apa ni? Joystick, tapi macam bukan tempat dia lah. Aku main bagian ni bagian penting ke? Aku pecah dia halal ada. Need to empty the trash can first. Apa benda tu? Tak ada. Oh, penuh lah. Can't pick up anything with a full bag. Satulah hari tak itu lagi tu. Takat ni lah. Dah sama dah. Tu agak-agak tak mempehek lah. Mungkin lah Ray kena ambil masa sikit untuk belajar benda baru balik untuk nak main game ni. Dia pun tak tahulah. Jadi dulu sebab Ray asal dengan PS2. So asal dengan PS2, dia main game PS2 ni sedap lah. Pecah pula kan makan. So dah saat ni pecah dah so. Sebab Ray asal dengan PS2, sebab tu lah jadi pelik sikit lah kalau main game dengan dia punya keyboard ni. Nak tak nak, kita kena belajar lah nak main game ni. Okay, haraplah lepas ni boleh macam terramah lah bro lah. Oh ni kau tuju ego tu ni. Mana? Tu E. Part ni part tinggi tu. Dah set mau. Kat sini dia tinggi. So kita tak nak Allah kita punya mob tu. So kita kena padang dengan benda ni.
Pasti developer ayat atas mung aku bagi tu water pressure mung ayat atas aku bagi benda tak pakai pula. Ini pun sebab aku ingat pasal saya tak pakai sebab malam tu aku duduk kat City College. All work, no play. God damn. Cik tengok comel. Ada. Patut lah ya. Oh, ada lagi ya tu segmen. Apa yang aku rasa macam getar lah segmen. Aku punya ni kau tekan benda sensitivity aku tinggi. Boleh? Yes. Lagi getar segmen. Sekejap general yang ada sensitivity. Yang G1.10. Sini kurang sikit ya. Tahu ni aku ni. Tak lah. Guna ni. Tak dah. Okay. Sini guna mop. Marah mop kita ni. Lagi tukar air mana. Kita lagi. Air. Foto. Tukar apa ni? Dawak ni kau. Kita cubalah menjadi bersangka baik sama. Enggak lah tu. Habis dah kau. Oh, clean detergent habis dah. Kita ada strain detergent je. Baik. So kita kena jimat agak sama. Astaghfirullahaladzim. Dah aku ni mop detergent tak ada mana. Tak nak top up mana Ni top up bang. Water pressure dalam bucket 200%. Lama. Aku punya gota habis ya. Aku kena atas juga. Sekejap cik mai. Tak ada lain pula. Tak ni balik. Kena tak jauh sikit, kena tak sini sikit. Tu dia. Ada string yang di dalam ni. Dah lah banyak guna. Kalau ni nak cuci dengan apa nama tak tahu je. Tahu lah. Dah water. Body dah tu ni. Body. Tak boleh letak malek. Boleh letak malek ni. Letak mana? Mana pak malek je? Sini dulu lah. Berita. Marah. It won't move like this. Something is blocking the way. Ya belok ya. Okay. I need to clear the way first. Oh tu kau patutlah. Apa belok ya?
Tak ada belot dah. Tak mana benda ni? Tak minum ni. Lepuh ni tak ada sabung lah. Cuci dengan water pressure semua lah makan. Okay. Ni water pressure sama. Dia ada body. Huge guy. Probably a bodyguard. Swiss cheesed with a sharp object. Kita buat lagi body ni tu. Relaxed, not knowing someone is about to stab him. Peaceful death. Kita hook gitu lah. To some extent. Mana? Ini tak ada orang tengok. Kita boleh buat sesuka hati kita. Banyak tu kerana. Okay, lah ni kita ada 2 dead body dah. So kalau ikut case ni dead body 5 je kayak. Kita cuba carilah temu kalau mana ada apa ni. Mana lagi 4 dead body ni. Tadi ya. Something is blocking the way. Sini tu. Looks fine now. Ni duduk mana ni? Kalau duduk kat gini more ni. I should clean it first. Ni pula. Tu nama sek. Ini apa ni? Apa dah? Lapu kita ni tak mau. Kita buat apa? Mana tu siapa? Tu siapa yang berpat? Balas. Mana kita punya tu? Dah, sikit lagi ni. Someone was feeling stabby today. Okay. So ni kita guna water pressure. Tak letak molek kan ni. Letak dah elok-elok. Air ni tak mau. Ni duduk mana benar? Lupa saya mau duduk mana lah dia. Oh ni. Itu dia. Kena berbahaya ke? Kotik. Oh. Kena isi air juga saya mau. Mau baru dah ada air. Kita kena isi air. Bukan tarik dengan wayar tu. Kita kena isi. Tadi warna biru. Pesan online pula tiba-tiba.
Aku main game ini semua saja untuk elak kepuasan. Cuma game RE7 tu Biohazard tu nanti kita tengok lah. Kalau aku perlu sambung, aku sambung semua dah. Tak mana tu nanti aku upload lah satu video ni. Memang kau aku apa ni mati. Die. Always die. Kalau saya mau tengok kat mesti saya mau ayat badannya main. Orang lain main mati sekali dua je. Tapi aku dia katakan nak kali jalan, nak kali tu lah mati. Lepas tu hari ini pula Temu kali nak tahu dia kalau kali kita die kan, dia punya nak pergi tu kena restart balik jauh kan. Tu masalah dia. Tak nak kita kena tu dulu. Tak boleh lah kita kena ni, kita kena itu. Mana? Perform page station. Mana kita nak itu mana ni? Nak kosong mana ni? Kita kena empty juga ni. Empty depo. Balik ke area tu dia punya suggestion. Nampak tak alik kanan, alik kiri tak mu? Kita kena kosong ke juga tu. Kepala ni. Lagi kita ada evidence dalam ni. Nampak ni? Evidence satu. Clap. Mana? Di sini udah. Our solarium guarantees a very even tan all over the body. Ni pun okey Please juga. enjoy it to the fullest. More like a very balanced barbecue experience all over the body. Nak cuci dulu kau. Nak cuci. Kita punya go tu tadi kat mana? Kan. Ni. Yang kita ada kita lah tak mau air. Equip lamp. Oh. Ini kau tempat equip lamp. She was Mike's wife, apparently. Belape. They were planning a coup, but Jim outsmarted him. Oh, baru nampak dia punya foto je. Yeah. I can't put it back like that. Cleaning comes before fixing. Tak cuci, dah kau tak cuci aja. Buke. Kereta. Lagu tu benar tak kalau nak tahu. Dekat benar ada kepala otak aku. Amirul Bat. Ya. Macam mana kita nak akak ni? Boleh kan? Final tu ni tu. Itu dia. Kena bakar apa ni? That's what I Dia call a gruesome kena death. bakar. The pursuit of beauty can be Tepak sauna gitu. Pada kak. Tu. Sorry for what happened, ma'am.